Wow, handphone baru. Kita tekan yang lagu dia. Butterfly. Bukan. Ni. Handphone betul. Handphone betul korang. Dia. Okey, jom kita teruskan. Ibu spray perfume tadi basah. Ada basah. Perfume. Ni. So jom kita terus buka parcel ni sebab ibu baru balik. Jadi kita terus buka lah. Betul lah. Korang kena teka dulu benda yang ada dekat dalam. Korang okay, ini kalau korang dah tahu ini adalah sesuai untuk anak-anak. Kita ke adik? Sesuai untuk anak-anak. Dua orang. Tak pasti. Tapi more tu bawah daripada adik lah. Jom kita buka, kita tengok apa yang ada dekat dalam parcel ni. Okey, tak apalah, ibu tak nak buka. Ibu suruh adik buka je lah. Ibu tak nak buka. Tak semestinya suruh adik buka ni. Tapi dia dah buka tadi. Flame. Wow, handphone baru. Kit smartphone. Ini kalau korang ada anak-anak yang memang suka main phone korang kira bergaduh, berebut lah. Okay, ini adalah sangat sesuai untuk korang. Okay, yang ni bukan sekadar orang kata yang main apa, tekan-tekan yang lagu dia butterfly. Bukan. Lain. Ini betul. Handphone betul korang. Dia ada USB. Dia ada bagi lanyard ni. Ada. Kita game mana? I think ada game. Kita game. Ni. Nampak tak macam handphone betul? Iyalah. Korang ni. Nampak ni? Dia ada dua colour. Satu colour biru dan satu colour pink. So ni ibu nak tunjukkan kat korang. Kejap kita explore dulu. Nanti ibu bagi tahu korang. Tak boleh function ni. Okay, kat sini dia ada button-button dia. So on off dia dekat sini. Okay, kita buka dulu. Welcome. Jadi kita nak tengok isi dalam dia macam mana. Nampak ni? Tengok tak? Comel tak? Tengok Dino. Oh, comel lah. Dia touchscreen ni tau. Korang jangan main tau. Dia ada. Ya. Pasal. Nampak tu? Nampak tak? Function dia sama macam handphone dalam handphone korang tu. Dalam ni. Okey, dia ada mainan-mainan macam game-game budak-budak 4 tahun, 3 tahun kan. Boleh lah bagi diorang ni. So kita tengok pada kamera dia. Dia ada kamera tau korang. So dia ada kamera. So kita kena tengok kamera dia. Ya. Lawa lah dia punya screen. So jangan kita nak. Sini. Sama-sama. Oh, sorry tau korang, lighting tau. Dekat depan ni lighting. 1, 2. Mana gambar dia? Okey, kat korang lah banyak sikit. Betul, salah. Macam tu. Okey, kita tengok balik. Okey, lighting ni memang lighting ni sebab lighting kat depan ni. Kau. Okey. Shaking sikit. Bergegar sikit. Okey, so kat sini dia ada kamera. Ada ni. Ada kamera. Lepas tu ada game. Okey, jap kita flip korang tengok. Okey, ni ibu dah flip. Okey, dekat sini korang tengok dia ada setting, ada wallpaper, ada calculator, sama lah macam phone korang, ada alarm apa semua kan. Nak main piano, nak main apa, ini memang dah sedia ada dekat dalam ni tau. Okey, tapi ibu belum tengok lagi dia punya setting macam mana. Okey, nampak tak ni? Nampak ni? Ada Luna, ada game. Ni game apa ni? Kita tengok. Oh, game-game macam ni. Ni game-game macam ni lah. So mungkin anak-anak budak 3-4 tahun suka lah ni. Okey. Oi, nak main sabar. Sabar ni, dia tak sabar ni. Sabarlah. Macam ni. Tekan play. Ni main game macam ni. Ini mesti ada pandai ni kan. So kena makan apa nama ni? Ikan ni. Okey, tu cara main. Okey, main ni. Okey lagi. Oh, macam tu. Gitu. Okey, so kalau korang nak dapatkan orang kata smartphone untuk kids, okey, kalau korang tak nak rebut dengan anak-anak, bolehlah ambil yang jenis macam ni. Anak-anak pun boleh dengar lagu ke, lepas tu main game kan. Bolehlah. Setakat nak buat diorang seronok-seronok tu boleh bagi yang ni. Okey, korang dapatkan dekat beg kuning tu. Nak pergi try. Bye.